waladu fil baiti. fil baiti. Ngapa dia jadi baiti? Ada fi. Karena awalnya tu kan? Oke. Oke. Zalikal waladu. Zalikal waladu. Ini kok tak melok ini. Lagi nulisnya kalau Ustaz kan? Lagi tak hafal. Lagi nulisnya lagi ya. Nulisnya kakek kalau disuruh ngomong dulu. Oke. Dengar. Zalikal waladu. Zalikal waladu Fil baiti. fil baiti. Apa artinya? Anak Mantap. kawan ngapa cak sedih terus itu? Semangat, ceria. Hah? Oh iya, mungkin karena lagi ditinggal pacar kan? Dua ikutnya lah nyambung kan ini. Coba ini. Pintar galau, hebat galau. Iya, insyaallah. Kenapa nangis? Dia mau Bian dimarah mak tadi. Enggak boleh Bian. Oh. Bian minta maaf. Bian pegang tangannya minta maaf. Yuk, salam dulu, salaman. Salaman. Ya. Ayo, Bian. Salaman. Mana tangannya? Minta maaf dong. Minta maaf. Salaman. Nah, dimaafkan dak, Owan? Maaf tidak. Tidak, katanya jadi dulu. Tidak. Dimaaf tidak. Maaf dong. Ya lagi Bian, ya. Nah, dengar nih. Zalikal waladu. Biar dia nangis. Minum dulu. Kisah awal. Bagus. Silakan. Minum sedikit ya kamu. Ngomong apa? Ngomong kalau dia Cuk. Tangan kanan minumnya Bian. Dah, catatlah dulu, Ben. Baru baca. Nak nyatatkan kamu. Sudah. dulu. Sudah. Catat ini, zalikal waladu ini. Sudah. Masa? Memang tidak dulu. Mantap. Catatlah. Dah nyatet, catat tuh. Sudah benar. Sudah catat? Sudah. Fadal. Uktubu. Oh, kalau belum jawabnya Namanya PIT. lama. Lama ata. Namanya PIT. Betul tidak itu ya? Lah, tidak sempurna. Belum dah ya. Iya. Lam aktub ya. Dalam aktu atau ma kata betul ba'du. Sudah ini kan. Istamal di Istamal masyhur ayo. أخطاء شائعة fil ma'ahid. خلاص lama. أنت هذا كيف لما أعتقد. Bian sudah nyatat? Katabta? Hah? Sudah. Katabta. Kata betul. Minumnya tangan kanan. Sudah tulis? Ini belum ini. Sudah tulis. Sudah. Kalau sudah tulis itu fokus. Itu Pak. Oke, fokus. Baca ini. Bian. Boleh ya, aku.
Kaget kita jelaskan setelah perkuliahan. Lagi menyebut. Gabut dia, gabut dia. Tiap belajar kabut. Tapi ya kebetulan dia tak bisa. Biar Agak ya. abstrak. Bian, ayo. Untuk berlipat. Ya. Zalika Zalika itu itu al-waladu al-waladu anak. anak. Zalikal waladu Zalikal waladu anak itu. anak itu. Fi 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 di dalam Di dalam al-baiti al-baiti rumah. rumah. Fil baiti Fil baiti di dalam rumah. di dalam rumah. Al-zalikal waladu Zalikal waladu fil baiti fil baiti anak itu di dalam rumah. anak itu di dalam rumah. Zalikal waladu fil baiti Zalikal waladu fil baiti anak itu di dalam rumah. anak itu di dalam rumah. Kalau Ustaz ganti, Ustaz itu di dalam rumah. Zalikal ustadu fil baiti. Ustaz itu di dalam rumah. Kalau ini meja itu di dalam rumah. Zalikal maktabu fil baiti. Boleh tak pakai zalika? Pakai alif lam be. Al maktabu fil baiti. Boleh. Al waladu fil baiti. Juga boleh. Coba kita ganti yang lain. Pena itu di dalam. Kita kemarin lemari sudah belum? Coba apa bahasa lemari? Khizanatun. Sudah khizanatun. Sudah dah Sudah. Coba lihat lagi, lihat. Catatan. Sudah. Nah, coba. Al-khizanatu. 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 Lemah. Buku itu di dalam lemari. Apa bahasa Arab? Bahasa buku apa? Kitabun atau al-kitabu. Coba. Buku di dalam lemari. Bisa pakai itu. Buku di dalam lemari. Kok maktabu? Maktabu kan meja. Kalau buku kan kitabun, al-kitabun. Coba ulang. Buku di dalam meja, di dalam lemari. Al-kitabu. Bukan bun. Kalau bun kita bun. Kalau pakai al-kitabu. Ulang. Coba. Al-kitabu fil khiza nati. Sudah jangatan. Al-kitabu fil khizanati. Fil khizanati. Al-kitabu fil khizanati. Apa artinya? Buku itu di dalam Tembong. buku itu di dalam Buku itu di dalam lemari. Coba kita ulang. Pena di dalam lemari. Qalamu Fil baiti.
Ulangi, lancar-lancar. Qalamu. Al. Al-qalamu. Pendek, al-qalam. Al-qalamu fil mizanati. Mantap, Masya Allah. In anta sa'idun safik yadai. In anta sa'idun safik yadai. In anta sa'idun wa qalbuka masrurun. In anta sa'idun safik yadai. Biar ini. Di dalam lemari apa lagi ya? Al-Quran di dalam lemari. Itu Al-Quran di dalam lemari. Al-Quranu fil khizanati. Fil bian di dalam rumah. Apa bahasanya? Tak usah pakai zalika, bian ya. Bukan al-bian langsung bian. Bian fil baiti. Iya. Tuh dengar. Bian di dalam rumah. Bian di dalam rumah. Bahasa Arabnya. Bian fil Bian fil baiti. Bian fil baiti. Bian fil baiti. Bian fil baiti. Jadi kalau ditanya aina bian, apa arti aina? Di mana? Aina bian? Di mana bian? Bian fil baiti. Bian fil baiti. Bian di dalam. Ini namanya siapa ini? Hobi. Hobi. Robi. Aina Robi. Di mana Robi? Yo, jawab. Aina Robi. Robi fil baiti. Robi Fil khizanati. Robi di dalam lemari. Robi dalam lemari. Robi di dalam pamer. Ada lagabut kamu. Kan lagabut kan? Sekali lagi kita baca. Zalikal waladu fil baiti. Zalikal waladu fil baiti. Kompak baru balik kita. Kompak bacanya. Kalau tak balik. Ini siapa? Ini baca dulu. Rame-rame kompak. Biar. Zalikal waladu fil baiti. 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 Anak itu di dalam rumah. Anak itu di dalam rumah. Al-kitabu Al-kitabu fil khizanati. fil khizanati. Al-kitabu Al-kitabu fil khizanati. fil khizanati. Buku itu di dalam lemari. Buku itu di dalam lemari. Aina Robi? Robi fil baiti. Robi fil baiti. Kalau di dalam masjid, Robi fil masjidi. Aina Robi? Robi fil masjidi. Wallahu a'lam Bissawab. Buku. Doa dulu yuk, angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabb. Amin.